Sebanyak 2,474 bekas ahli GISB Holdings (GISBH) termasuk 1,410 kanak-kanak menyertai program pemulihan akidah di bawah kendalian Majlis Agama Islam Selangor MAIS. MAIS dalam kenyataan pada Ahad memaklumkan program Insan Rabbani itu dijalankan bermula 15 Februari lepas hingga Ogos 2025 melibatkan kerjasama Jabatan Agama Islam Selangor JAIS. Program itu meliputi fasa pemulihan serta fasa pemantapan dan pengukuhan yang masing-masing berjalan selama 6 bulan. Ia seterusnya diikuti fasa pasca pemulihan serta fasa pemantauan dan khidmat sokongan. Selain itu, MAIS telah melaksanakan program pemulihan akidah bagi kanak-kanak GISB Holdings pada September hingga Disember tahun lepas. MAIS juga bekerjasama dengan Majlis Keselamatan Negara MKN menganjurkan program rehabilitasi sukarela ahli GISB membabitkan 7 peserta dari negeri ini dan 11 peserta dari Johor pada 7 November 2024 hingga 4 Februari lepas.